Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, ada satu permintaan daripada subscriber kami minta, Tuan, macam mana kalau nak langgan Netflix bayar guna Touch and Go? Buat tutorial Tuan. Terima kasih. Jadi untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk langgan Netflix bayar menggunakan Touch and Go e-wallet. Okey, so jika anda nak tahu caranya, jom tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. So, macam biasa, untuk mulakan langganan Netflix anda perlu ke website Netflix. So, anda buka Google di telefon anda dan kemudian di Google ni anda type je Netflix di sini. Lepas tu akan keluar hasil carian ini dan anda klik pada Netflix ini dan akan keluar paparan website halaman utama Netflix ini kan. So, anda klik je pada sign in ini di bahagian atas ini untuk anda login masuk ke akaun Netflix anda dan kemudian akan keluar paparan sign in ini. So, di sini anda perlu masukkan alamat email yang anda gunakan untuk pendaftaran akaun Netflix anda di sini. Lepas tu anda perlu masukkan password bagi akaun Netflix anda di sini. Lepas tu anda klik pada sign in ini. Dan kemudian anda akan dibawa ke akaun Netflix anda. Macam akaun Netflix saya ini, dia akan paparkan restart your membership macam ini. Sebab langganan Netflix saya yang sebelum ini sudah tamat tempoh. So, cara untuk langgan semula Netflix dan bayar menggunakan Touch and Go e-wallet senang je. Anda klik je pada bahagian restart your membership ini dan kemudian akan keluar paparan welcome back ini kan. So, anda klik je pada bahagian next ini. Dan kemudian akan keluar paparan choose the plan that's right for you. So, di bahagian ini anda pilih package Netflix yang anda nak langgan. Di sini anda boleh pilih package dengan resolusi premium 4K dengan harga RM62.90 ataupun anda boleh pilih package standard resolusi 1080 dengan harga RM49.90 ataupun anda boleh juga pilih package basic resolusi 720 ini dengan harga RM29.90 ataupun anda boleh pilih package yang paling murah iaitu package mobile resolusi 480 ini dengan harga serendah RM18.90 sahaja. So, anda boleh pilih mana-mana package yang anda suka. Okey? Lepas dah siap pilih package yang anda nak, anda scroll ke bawah sikit dan anda klik je pada next ini dan kemudian akan keluar paparan choose how to pay ini. So, di sini anda boleh pilih cara macam mana anda nak buat bayaran bulanan anda bagi langganan internet anda. So, di bahagian bawah ni ada 3 cara yang anda boleh pilih untuk membuat bayaran langganan bulanan Netflix anda. Tapi untuk video kali ini, kami akan tunjukkan cara bayar menggunakan Touch and Go e-wallet. Okey? So, anda klik je pada digital wallet ini je. Lepas tu akan keluar paparan setup Touch and Go ini. So, di sini anda perlu masukkan nombor telefon yang anda daftarkan di Touch and Go e-wallet anda di bahagian sini. Lepas tu anda tik pada kotak kecil ini sebagai tanda persetujuan anda bagi terma dan syarat langgan Netflix menggunakan akaun Touch and Go e-wallet anda. Lepas tu anda klik je pada bahagian start membership ini dan kemudian akan keluar paparan Touch and Go e-wallet ini kan. So, di sini anda perlu login masuk ke akaun Touch and Go e-wallet anda dengan memasukkan nombor telefon anda di bahagian mobile number ini. Lepas tu anda perlu masukkan 6 digit nombor PIN Touch and Go e-wallet anda di sini. Lepas tu anda klik je pada login ini dan kemudian akan keluar paparan Netflix ini kan. So, di bahagian bawah ni anda akan nampak auto debit ataupun auto bayar langganan Netflix anda menggunakan Touch and Go e-wallet anda. Lepas tu anda tik je pada kotak kecil ini sebagai tanda persetujuan anda bagi terma dan syarat auto debit ataupun auto pembayaran langganan Netflix anda menggunakan Touch and Go. Lepas tu anda klik je pada authorize ini dan kemudian akan keluar paparan check your phone ini dan anda akan dapat satu notification macam ini dari Touch and Go e-wallet anda untuk anda approvekan transaksi anda. Anda klik je pada notification ini dan secara automatik aplikasi Touch and Go e-wallet anda akan dibuka dan akan keluar paparan tap secure approval ini. So, di sini anda hanya perlu klik je pada approve sahaja dan kemudian akan keluar paparan ini dengan status dekat sini bagi tahu authorize.
So, bahawasanya anda dah pun berjaya langgan Netflix bulanan anda dengan menggunakan Touch and Go e-wallet anda. So, anda boleh klik je pada bahagian Back to Provider ini. So, kita tunggu sekejap sehingga keluar paparan Welcome to Netflix ini. So, anda dah pun berjaya langgan Netflix anda dengan menggunakan akaun Touch and Go e-wallet anda. So, senang kan? So, seterusnya anda boleh buka aplikasi Netflix di telefon anda untuk anda teruskan menonton cerita kegemaran anda di aplikasi Netflix anda. So, senang kan caranya? Jadi, setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.